Geng Kotak Kasut, jangan lagi bertanya tentang makanan tu sampai ataupun tidak. Sebab tu saya marah dekat geng-geng muka Kotak Kasut ni. Dia duk kira makanan tu sampai ke tidak je ke pantai. Itu geng-geng muka peta lah. Muka peta. Muka peta. Okey. Kita belajar hari ni loh. Muka Kotak Kasut. Muka Kotak Kasut ni macam ni lah. Masa beli dia kotaknya tak faham. Dia tak faham. Dan lepas tu dia rasa bila dia tak faham, dia sebenarnya orang yang memerlukan perhatian. Kotak kasut ni cantik, tapi yang dipakai kasut. Sian. Jadi kotak kasut sentiasa makan hati. Jadi dalam Okey, faham. Dan satu lagi, bila kasut tu dah tak ada, kotak kasut tu kosong. tak ada nilai. Tak ada nilai. Yelah. Cantik mana pun kotak kasut tu, tetap pakai kasut. Jadi nak fahamkan geng Kotak Kasut ni, kita dah capai banyak benda dalam break the siege ni. Pertama, pernahkah ada risk yang mencapai angka yang begitu besar secara global? Ya. Dan ketika perang ni berlaku kan, pernahkah tuan-tuan melihat, dan hingga akhir saya katakan paling besar senanglah, media sosial sekarang mematuhi kehendak kita. Kita nak discuss tentang Palestin, kita nak bercakap tentang Hamas, kita nak cakap tentang Zionism, kita nak cakap tentang ketidakadilan sosial. Mereka tak boleh lagi menghalang kita. Dan bayangkan Raja, di negara-negara